Aku cakap apa dengan kau? Jangan pandai-pandai bawa anak aku keluar, kan? Apa salahnya? Aira seronok datang sini. Ada orang layan dia. Aku peduli apa? Dia seronok ke tak? Aku izinkan kau bawa anak aku keluar ke tak? Tak, kan? Dia patut ucap terima kasih tau Kak Zulin. Selama dia ada kat KL, Zulin ni lah yang teman Kak Aira. Sekarang ni, kau jangan lebih-lebih. Habis tu nak harapkan dia. Dia entah tengah seronok dekat KL, bebas. Sampai sanggup dengan aku curang. Kau jaga mulut kau, Zulin. Ibu, cepatlah sikit. Ya. Kejap, Jangan campur urusan keluarga aku lagi. Jangan selesa sangat di tempat yang bukan milik kau. Malu.